Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Ajana akan menjadi hos anda pada hari ini. Hadirin sekalian, dalam usaha menyemarakkan bulan Ramadan, berbagai aktiviti keagamaan, kebajikan telah dianjurkan sepanjang bulan yang penuh keberkatan ini. Bagi menghargai penyertaan dan pencapaian para peserta, satu majlis penyerahan hadiah telah diadakan di Surau Al-Mawaddah dengan penuh meriah dan bermakna. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan. Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang bulan Ramadan termasuklah pertandingan tilawah Al-Quran, kuis Ramadan, tadarus Al-Quran dan lain-lain. Semua ini bertujuan untuk mendidik dan menyuburkan nilai-nilai Islam dalam kalangan peserta. Majlis ini turut disempurnakan oleh Tuan Pengetua iaitu Encik Zainuddin bin Abdul Manan yang turut menyampaikan ucapan perhargaan kepada semua peserta dan penganjur yang telah menjalankan program ini dengan penuh komitmen. Seterusnya, sesi penyerahan hadiah berlangsung dengan penuh kegembiraan. Para pemenang daripada pelbagai kategori telah menerima hadiah berupa sagu hati, hadiah istimewa sebagai tanda penghormatan atas usaha dan dedikasi mereka. Tidak hanya memberi penghargaan kepada semua para pemenang, majlis ini juga diakhiri dengan harapan agar semua semangat Ramadan terus hidup dalam jiwa semua peserta, bukan hanya sepanjang bulan suci ini tetapi juga dalam kehidupan seharian. Dengan berakhirnya majlis ini, diharapkan nilai-nilai kebaikan dan ibadah yang dipupuk sepanjang bulan Ramadan ini akan terus diamalkan. Demikian laporan daripada Surau Al-Mawaddah. Saya Nurul Ajana beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Saya akhiri ucapan saya dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.